Assalamualaikum murid-murid. Hari ni semua hadir ke? Okey, sebelum tu cikgu nak tanda kehadiran dululah, siapa yang hadir dan siapa yang tak hadir. Okey. Nurul Hanis. Nurul Hanis hadir? Hadir. Okey, bagus. Hana. Hana mana Hana? Hana? Okey, Hana hadir. Afif mana Afif? Afif. Oh, okey, Afif hadir. Bagus-bagus. Okey, Akil. Akil hadir tak Akil? Demam? Oh, okey, tak apa. Kalau macam tu tak apa. Okey. Jadi memandangkan kita ada kawan yang tak hadir, jadi tak apa. Kita teruskan je pembelajaran kita dengan siapa yang ada lah hari ni. Okey, jadi semua dah makan ke? Tengok muka semua macam ngantuk je ni. Semua dah makan belum? Dah? Oh, kalau dah bagus. Mana yang belum tu tak apa. Lepas ni kita akan makan sama-sama. Okey. Sebelum tu cikgu nak tanya. Pagi ni siapa yang belum mandi? Siapa belum mandi angkat tangan? Okey, nampaknya semua mandi dah ni. Semua wangi-wangi. So, bagus. Cikgu suka bau wangi-wangi. Jadi, sebelum tu cikgu nak, sebelum kita belajar, cikgu nak kita semua mengenali rutin harian apa yang kita kena buat sebelum kita datang ke sekolah. Okey, jadi kita akan menyanyi bersama-sama. Jadi semua ikut cikgu nyanyi lagu ni tau. Okey. Cikgu akan pasang lagu, kita nyanyi sama-sama. Bangun pagi, gosok gigi, cuci muka, pakai baju, makan roti, minum susu, pergi sekolah senang hati. Bangun pagi, gosok gigi, cuci muka, pakai baju, makan roti, minum susu, pergi sekolah senang hati. Okey, ramai-ramai. Okey, semua boleh bangun, diri, kita nyanyi sama-sama. Kuat-kuat. Pagi, gosok gigi, cuci muka, pakai baju, makan roti, minum susu, pergi sekolah senang hati. Jadi itu lagu yang kalau kita tengok, kalau kita ramai-ramai tengok, semua sebelum pergi sekolah kita kenalah cuci muka, gosok gigi, pakai baju wangi-wangi. Nanti pergi sekolah pun kawan-kawan pun suka sebab kita wangi. Okey. Lepas tu jangan lupa juga untuk sarapan supaya kita lebih bertenaga. Okey, itu saja. Jadi itu saja kita punya energetik untuk pagi ni. Kita akan pergi makan dahulu. Okey.